Operasi untuk meninjau tentang bagaimana sambutan masyarakat orang Islam di Ipoh khususnya. Kami dapati berdasarkan pada maklumat terdapat orang Islam ni dia membeli di kedai-kedai yang 24 jam. So hari ni kita buat operasi di beberapa buah restoran di Ipoh ni, terutama restoran Mamak, macam hari ni dekat restoran Nasi Wonge. So kita dapati bahawa tak adalah orang Islam yang makan di situ, kerana kesalahan di bawah undang-undang ialah dia beli makanan atau apa-apa minuman ataupun menghisap apa di situ dia makan. So hari ini memang tak adalah di restoran yang kita pergi, memang tak ada yang makan di khalayak ramai. Walaupun ada petanda-petanda yang alamat yang nampak dia orang beli, tapi itu satu, ada 2-3 andaian lah, sama ada untuk keluarga ke orang-orang yang uzur dan sebagainya, tapi tak dapatlah mereka yang berbuka di khalayak ramai. Ada 2 andaian lah yang saya boleh berikan. Pertamanya kesedaran. Saya lihat bila pada kali ini kita mengedarkan surat-surat sampai saya menyebutkan dengan pihak wartawan tersebut tentang kesalahan, dan saya minta kerjasama dengan pihak pengusaha restoran supaya tidak melayani mereka-mereka yang hendak berbuka puasa dalam keadaan di khalayak ramai. Tapi untuk di luar yang tidak dapat dilihat, itu di luar keupayaan. Jadi itu positifnya lah kerjasama dari pihak-pihak restoran. Yang tak positifnya, kemungkinan memang mereka ni adalah memang pelanggan tetap yang mungkin dikenali oleh tuan punya restoran. Mereka itulah pada bulan puasa muka tu je dah yang memang tak berpuasa. Itu kemungkinan berlaku. Jadi di sini saya mohonlah kepada, pertamanya kerjasama dengan pihak restoran supaya tidak membiarkan keadaan ini berlaku. Berbuka puasa di khalayak ramai, dan kalau boleh, kalau adalah pelanggan tetap, mereka tu tolonglah bernasihat supaya belajarlah puasa. Kerana yang kita lihat pada hari ini pun ada yang membeli itu pun di kalangan yang saya rasa agak berumur, tapi untuk tujuan apa, wallahu a'lam. Kalau boleh juga boleh menjadi penasihat kepada mereka pelanggan-pelanggan, sampai kita nak mencari rezeki yang berkat.